Malaysia tau. Bukan Jepun. Nama saya Shizuka. Shizuka? Saya Nobita. Shizuka ke? Shizuki ke? Suzuki Swift ke? Saya peduli apa? Jangan sekali-kali kau nak menggatal dengan Shizuka. Cuba gatal, I'll blow your head off. Siapa ni, Bapa? Siapa perempuan Jepun ni? She's my new GF. GF? Now you buzz off. Move! Kau? Move! Tak ada lebih ke? Move! Hai, Move! Bapa seorang je. Apa ni, Bapa? Apa yang bising-bising sangat ni? Apa hal ni? Bang, apa sampai bersenapang semua ni? Mak, betul ke, Mak? Bapa cakap Shizuka tu Ji Ji apa? Ha? Ji apa? Ji dia Jap. Shizuka, kamu tak jumpa lagi kan? Nah, kenalkan ni. Ni, kenalkan. Ini anak kami namanya Syak. Dalam bahasa Melayunya, Jerung. Hai. Ya, berapa kali nak haidnya. Sakit tengkuk tu karang. Dah, Shizuka. Pergi berehat. Dah tolong makcik macam-macam ni. Pergi berehat, ya? Hai. Hai. Mak geramlah tengok. Kenapa Mak ambil anak angkat pula ni, Mak? Syak kan anak angkat Mak. Tak cukup lagi ke Syak ni? Kau tak tahu lagi ke, Syak? Sekarang ni ada program pertukaran pelajar. Jadi kampung kita ni dipilih sebagai kampung keluarga angkat. Jadi kita ni salah satu keluarga yang dipilih menjadi keluarga angkat. Bukan keluarga kita je, ramai lagi keluarga. Pelajar-pelajar tu pun ramai. Daripada mana? China ada, daripada Korea ada, Bangla ada, Rusia pun ada rasanya. Rusia pun ada. Ada. Kat KL ramai tu Rusia. Tak payahlah. Mak, tak payahlah ambil anak angkat, Mak. Ambillah dia orang ni jadi menantu. Mak, Yang angkat tu biar Syak je.